Malaysia, sebuah negara yang bukan sekadar tanah yang subur, tetapi juga jiwa yang kaya dengan warisan. Di sinilah budaya Melayu, Cina dan India bertemu dan bersatu dalam kepelbagaian. Dokumentari ini membawa kita menyelami 5 aspek tradisi yang membentuk identiti masyarakat, iaitu permainan tradisional, makanan tradisional, pakaian tradisional, muzik tradisional dan seni persembahan tradisional. Di sebalik keindahan ini terselit dengan nilai ihsan, iaitu satu prinsip rukun madani yang menekankan kasih sayang, hormat dan keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sebalik kemajuan teknologi dan arus pemodenan, tersimpan satu khazanah budaya yang terus hidup, iaitu permainan tradisional. Di Malaysia, permainan ini bukan sekadar hiburan, tetapi lambang perpaduan, identiti dan warisan pelbagai kaum. Permainan kaum Melayu. Kaum Melayu kaya dengan permainan yang menguji strategi dan kreativiti. Antaranya congkak dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ia mengajar kepintaran dan kesabaran. Selain itu, wau pula atau layang-layang tradisional yang melambangkan seni dan keindahan alam. Bagi kaum Cina pula, permainan tradisional seperti Tizianzi, iaitu sepak bulu ayam, ia menguji kemahiran fizikal dan keseimbangan. Selain itu, Xiangqi, iaitu Chinese chess, ia juga mengasah minda dan strategi, mencerminkan nilai ketekunan dan kebijaksanaan. Seterusnya, permainan tradisional kaum India. Kaum India pula memperkenalkan palang guli, iaitu permainan papan yang mirip congkak dan berasal dari India Selatan. Tambahan pula, permainan tradisional yang kedua ialah kabadi. Kabadi merupakan permainan lasak yang memerlukan kekuatan dan kerjasama, sering dimainkan semasa perayaan. Dalam dunia yang semakin moden, permainan tradisional perlu dipeliharakan kerana di sinilah terletaknya jiwa Malaysia. Malaysia bukan sahaja kaya dengan pelbagai budaya, tetapi ia juga berkaya dengan pelbagai rasa. Di setiap sudut negara, makanan tradisional menjadi lambang identiti, warisan dan perpaduan kaum. Inilah kisah rasa yang menyatukan kita semua. Antaranya makanan tradisional kaum Melayu. Bagi kaum Melayu, makanan bukan sekadar hidangan. Ia melambangkan kasih sayang dan tradisi turun-temurun. Antaranya, makanan pertama adalah nasi lemak dengan sambal pedas dan aroma daun pandan. Ia menjadi ikon Malaysia kerana nasi lemak adalah makanan kebangsaan Malaysia. Selain itu, kuih muih pula menghiaskan pagi dan petang dengan penuh warna dan rasa. Seterusnya, makanan tradisional kaum Cina. Kaum Cina mempunyai berbagai jenis makanan tradisional. Sebagai contoh, dimsum, zongzi, isang dan kuih bulat. Kaum Cina pula membawa tradisi masakan yang penuh simbolik. Antaranya zongzi, iaitu ketupat Cina. Dia berinti pulut dibalut daun bulu. Ia juga melambangkan perpaduan semasa festival Daun Wu. Selain itu, isang pula menjadi lambang harapan dan kemakmuran semasa Tahun Baru Cina. Makanan tradisional kaum India. Kaum India memperkenalkan rasa rempah yang unik. Antaranya contoh makanan tradisional kaum India ialah thosai, idli, kari dan murku. Thosai dan idli ialah makanan sarapan yang sangat sehat dan berkhasiat. Seterusnya, murku. Murku pula menjadi kegemaran ramai semasa perayaan Deepawali kerana ia rangup dan rasa penuh. Masyarakat India juga mempunyai pelbagai jenis makanan tradisional. Makanan tradisional bukan sekadar warisan. Ia adalah jambatan antara kaum, generasi dan masa hadapan. Inilah rasa Malaysia. Rasa Malaysia adalah warisan kita, perpaduan kita. Malaysia kan sebuah negara yang berbilang kaum, kaya dengan budaya dan tradisi. Di sebalik setiap helaian kain dan sulaman halus tersembunyi kisah identiti, sejarah dan warisan. Inilah kisah busana tradisional yang menyatukan kita.
Antaranya pakaian tradisional kaum Melayu. Bagi kaum Melayu, pakaian tradisional mencerminkan kesopanan dan keagungan. Baju Melayu merupakan pakaian tradisional lelaki kaum Melayu. Ia berlengkap dengan sampit dan songkok, sering dipakai ketika solat Jumaat dan hari raya. Selain itu, baju kurung pula menjadi simbol kelembutan wanita Melayu, manakala baju kebaya menonjolkan kehalusan seni jahitan. Seterusnya, pakaian tradisional kaum Cina. Kaum Cina pula menyampilkan pakaian yang ringkas tetapi penuh makna. Antaranya, congsam dipakai oleh perempuan Cina. Congsam mempunyai potongan moden dan motif tradisional. Ia juga melambangkan keagungan dan kemakmuran. Seterusnya, samfu. Samfu pula sering dipakai oleh lelaki semasa perayaan, mencerminkan kesedarahan dan hormat. Pakaian tradisional kaum India. Kaum India mempersembahkan pakaian yang sangat berwarna-warni dan syarat dengan makna budaya. Sari ialah kain sepanjang 6 meter hingga 8 meter dililit dengan penuh seni. Sari bukan sekadar pakaian, ia lambang kewanitaan dan setiap lilitan ada teknik khususnya. Selain itu, lelaki pula memakai dhoti iaitu vesti atau kurta, terutamanya semasa upacara keagamaan dan perkahwinan. Dalam setiap helaian pakaian tradisional, tersulamlah nilai, sejarah dan identiti. Walau bagaimanapun, mempunyai pelbagai beza antaranya rupa dan warna, busana tradisional kita menyampaikan satu mesej yang sama, iaitu kebanggaan terhadap warisan dan perpaduan dalam kepelbagaian. Seterusnya, muzik tradisional. Muzik tradisional bukan sekadar hiburan. Ia adalah suara jiwa Malaysia, denyut nadi sejarah dan pengikat perpaduan. Antaranya muzik tradisional kaum Melayu. Sebagai contoh, persembahan gamelan, kompang, seruling dan rebab. Muzik tradisional Melayu syarat dengan nilai spiritual dan estetika. Antaranya, gamelan berasal dari istana Jawa, kini menjadi warisan budaya yang dimainkan dalam majlis rasmi dan persembahan seni. Seterusnya, kompang pula mengiringi perarakan dan majlis perkahwinan. Ia juga menyatukan komuniti dalam rentang yang seragam. Seterusnya, muzik tradisional kaum Cina. Kaum Cina mempersembahkan muzik yang halus dan penuh emosi. Antaranya ialah guzeng, iaitu alat petik bertali. Ia juga menghasilkan melodi yang menggambarkan alam dan perasaan. Selain itu, erhu. Erhu dikenali sebagai biola Cina. Ia juga sering dimainkan dalam lagu rakyat dan opera tradisional. Muzik tradisional kaum India. Persembahan tabla, sitar dan nada suara merupakan muzik tradisional kaum India. Muzik tradisional kaum India berkaya dengan irama kompleks dan spiritual. Antaranya tabla. Tabla ialah alat perkusi utama. Ia mengiring tarian klasik dan nyanyian bhajan. Selain itu, sitar. Sitar pula menghasilkan melodi yang mendalam, sering dikaitkan dengan ketenangan dan meditasi. Dalam setiap irama ada cerita. Dalam setiap adat ada muzik dan ada warisan. Muzik tradisional bukan sekadar bunyi. Ia adalah bahasa perpaduan. Malaysia, tanah air yang kaya dengan budaya, menyimpan pelbagai bentuk seni persembahan yang mencerminkan identiti dan warisan setiap kaum. Seni tradisional bukan sekadar hiburan, ia adalah cerminan jiwa, sejarah dan semangat bangsa. Antaranya persembahan seni kaum Melayu ialah tarian rapin, joget, silat dan makyong. Kaum Melayu mempersembahkan seni yang penuh dengan gerak berirama dan nilai spiritual. Rapin berasal dari pengaruh Arab, dimainkan dengan iringan gambus dan marwas. Selain itu, silat bukan hanya seni pertahanan diri, tetapi juga persembahan yang mengangkat maruah dan disiplin. Seterusnya, persembahan seni kaum Cina ialah opera Cina, tarian singa dan naga. Kaum Cina mempersembahkan seni yang dramatik dan penuh simbolik.
Opera Cina menggabungkan lakonan, nyanyian dan kostum berwarna-warni. Selain itu, tarian singa dan naga pula menjadi lambang keberanian dan tuah, sering dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina dan majlis perrasmian. Persembahan seni kaum India. Kaum India berkaya dengan persembahan seni, antaranya tarian Bharatanatyam, Kathak dan persembahan muzik klasikal India. Kaum India mempersembahkan seni yang berakar dari kepercayaan dan mitologi. Antaranya Bharatanatyam, iaitu tarian klasik dari India Selatan. Ia menggabungkan gerak tubuh, ekspresi wajah dan irama yang mendalam. Setiap gerakan membawa maksud, sering menyeritakan kisah dewa dan dewi. Persembahan seni tradisional bukan sekadar tontonan. Ia adalah warisan hidup yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Dalam kepelbagaian budaya ini, kita temui satu nilai yang menyatukan, iaitu ihsan. Ia mengajar kita untuk melihat dengan hati, bertindak dengan kasih dan hidup dengan hormat. Budaya bukan sekadar warisan, tetapi cerminan jiwa masyarakat madani yang berteraskan kemanusiaan. Inilah Malaysia, di mana tradisi menjadi jambatan dan ihsan menjadi cahaya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani.